Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini majlis khatam 30 juzuk Al-Quran malam Jumaat. Subhanallah, kita di dalam 14 Syawal 1447 Hijrah ni. Alhamdulillah, inilah wajah-wajah anak-anak membacakan ayat suci Al-Quran. Diniatkan untuk isi keluarga di sana. Alhamdulillah. Anak-anak yang menengah dan yang rendah lagi ni akan bangun. Mereka akan buat program Qiyamul pula. InsyaAllah program Qiyamul itu kita niatkan untuk isi keluarga di sana, para arwah di kalangan keluarga kita mudah-mudahan sampai sebagai jariah, dan insyaAllah diterangkan kubur, diampunkan dosa. Dan untuk kita yang masih hidup, insyaAllah kita sama-sama doa mudah-mudahan Allah berikan kejayaan dunia akhirat. Anak-anak baru saja selesai program puasa 6. Alhamdulillah, puasa 6 di bulan Syawal. Jadi malam ni kita sama-sama buat program khatam 30 juzuk Al-Quran, dan malam lagi kita akan bangun anak-anak yang menengah buat Qiyamul Lail. InsyaAllah diniatkan untuk semua yang diniatkan atas nama-nama yang dikirimkan. Alhamdulillah. Dan kita nak cuba cikgu-cikgu nak usahakan untuk raya 6 hari Sabtu ni. Kalau ada rezeki, sahabat-sahabat boleh berkongsi rezeki dengan beli produk jualan kami atau sumbangan si ikhlas hati. Kita raikan anak-anak, gembirakan mereka dengan raya 6, raya puasa 6 ni. InsyaAllah hari Sabtu ni insyaAllah adalah nak beli lemang sikit, nak buat kuih-kuih raya sikit. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan kita berkongsi rezeki, mengembirakan anak-anak kesayangan Allah dan Rasulnya. Allah gembirakan kita insyaAllah dengan perkara-perkara yang tak disangka-sangkakan insyaAllah. Terimalah bacaan khatam 30 juzuk Al-Quran dari anak-anak Asnah Asrama Kasih Sayang untuk semua seisi keluarga di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.